Sekarang ni nak simpan emas sangat mudah bila ada akaun emas Gap Public Gold. So bagi tuan-tuan yang belum lagi tahu apa itu akaun emas Gap Public Gold, boleh tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Dekat Public Gold ni tuan-puan, kalau kita nak simpan emas tak boleh terus walk in ke mana-mana branch Public Gold untuk dapatkan emas fizikal. So tuan-puan kena daftar dulu akaun emas Gap dan beli dalam akaun emas tersebut, baru kita boleh fizikal ke emas melalui postage atau book appointment untuk dapatkan emas fizikal. So cara ringkasnya, akaun Gap Public Gold ni ialah akaun emas untuk kita simpan emas, jual emas, fizikal ke emas dan lain-lain lagi berkaitan dengan simpanan emas kita. Kelebihan dia tuan-puan, semuanya secara online. So maksudnya kita boleh simpan emas daripada rumah ke, daripada kedai, daripada office dan sebagainya. Ada internet, ada akaun Gap, boleh terus tambah simpanan emas kita. Yang kedua, dalam akaun emas ni kita boleh menabung emas sikit-sikit sampai cukup gram emas. Sebagai contoh, hari ni ada bajet RM100, boleh tambah RM100, akan dapat sekitar 0.16 gram. Ada bajet lagi banyak, boleh terus tambah. Kumpul sikit-sikit cukup gram emas nak keluarkan gold bar dengan dinar, boleh terus fizikal ke emas ikut kepada kesukaan kita. Yang ketiga, semua emas yang kita simpan dalam akaun Gap Public Gold ni ialah bersandar ke emas fizikal, bergantung kepada kita. Nak keluarkan gold bar ataupun dinar ataupun barang kemas sekalipun pun boleh, tak ada masalah. So, tuan-puan, ini antara ringkasan tentang akaun Gap Public Gold. Tuan-puan yang nak mula simpan emas hari ini dalam akaun Gap Public Gold, boleh terus klik link dekat profil saya untuk daftar akaun emas secara bersuma, dan tuan-puan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya dahulu, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senang nak simpan emas.